Video kali ini kami nak bawa korang ke suatu tempat di mana kawasan ni merupakan hutan tertua di dunia. Kawasan ni juga terletak jauh dari bandar dan kota, dan ini menyebabkan kawasan ni adalah hidden gem yang ada di Thailand. Banyak benda yang kami ingin ceritakan kepada korang semua, aktiviti yang menarik di kawasan ini. So jom ikut kami explore kawasan pedalaman Thailand ni. Dan tempat ni adalah dinamakan Khao Sok, Thailand. Okay guys, setelah 4 jam ke 5 jam juga kami drive daripada Patalong, akhirnya alhamdulillah kami dah sampai dekat Khao Sok. Dia yang bestnya dia punya route tu, dia punya perjalanan tu daripada Patalong ke Khao Sok tu. Bila korang sampai je dekat kawasan Khao Sok ni, korang akan lalu dekat celah-celah gunung guys, celah-celah bukit, celah-celah pokok. Itu yang bestnya. Nanti bila korang drive tu, pengalaman drive tu yang memang tak ada lagi dekat mana-mana lah. Selain bagi kita orang kat sini lah drive yang paling cantik dia punya view. Kiri kanan Gunung Ganang guys. Lepas tu yang bestnya time kita orang lalu ni, Gunung Ganang ni berkabus guys. Okay guys, lagi kita nak sampai hotel, jadi kita orang review dia punya bilik lah. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat Khao Sok. Tapi problem dia kena menunggu guys. Depan dah parking ni dia ada shuttle naik ke atas. Tapi dah call ni tak angkat pula. Sekarang dah maghrib. Kita orang bergelap sekejap lah kat bawah ni, tunggu diorang datang pick up. Jadi kita naik atas. Dah sampai. Cantik view malam. Cantik ya. Wah, cantik ya. Wah, kengkap. Sampai ya. Oh. Come again. Kita dah 3 kali datang kat sini. Sebab dia punya view tu cantik gila. Tak boleh macam nak pergi tempat lain. Okay, booking. Ya. Ya, nanti kita mandi pool. Ya. Kita booking dulu. Ya. Okey, sekejap. Booking dulu, Dik. Cantik. Kita minum dulu. Nak. Dapat air guys. Come drink. Take a picture your passport. All. Yeah, all of.
I checked with my manager already. For today, we can put just one extra bed because not enough area. But we will charge 2 more kids for breakfast. 2 breakfast 600 baht and 1 extra bed 1,000 baht. Total is 1,600 baht. We will charge you more. Okay. But tomorrow morning, maybe new room better. Maybe new room better because one room I think not enough. And I'm not sure. Do you like romantic signature room or exotic top view or sunset view? Sunset, no sunset. Yeah. Rain. If you Romantic want lah. connect balcony, I recommend romantic signature better. Yeah. Romantic Around, signature view. yeah, around 3,300 baht around that for one room. Yeah. It's okay. You can pay today or tomorrow. But today we will charge you first 1,600 baht. Okay. Kan? I recommend 8 and 9 romantic signature because not far and connection. Connection, balcony. Yeah. Okay. You want to pay with cash or credit card, sir? Credit card lah. Nak cash ke credit Right card? from Malaysia? Ya. Wow. How long from here, madam? 3 days. 3. Yeah, no, first we arrived at Hanyai, stay tonight. I remember your kid, but for now, grow Grow up. up. Teti turun, Ayan. Kenapa kena bilik dua? Mau tak nak lah bilik dua? Thank you. Wah, kita sampai bilik kita. Dah sampai bilik. Woohoo. Oh, bilik kita mana? Sekejap, Sawadi. Sorry kak. Ada gambar gajah. Apa mana kita punya bilik? Tak, tu besok. Besok nanti bilik sebelah. Hari ni tidur sini. So, kenapa? Sebab dia cakap tak muat nanti. Sawadi. Cantik guys, dia punya Sekejap, Wah. bilik dia. Tempat dia, view. Ha, Ni apa? Mana letakkan ya? ni toilet dia. Ni tempat make up. Lepas tu ada air semua. Toilet dia. Dia ni kan pernah datang dulu. Oh, ni tempat air. Betul lah. Foto. Ni lah tempat kita yang Ada kopi. Ha, ni kopi ni. Bapa ada lah tempat. Papa ada Ni lah tempat yang kita tu. Ya, Yan. Sejuk ah. Dah buka dari dulu. Tengok toilet dia. Jom. Mana ni buka? Kita nak buka. Kita nak buka. Je. Buka sikit. Oh, besar. Cantik. Estetik. Estetik guys. Dia punya Itu bilik. shower. Oh, itu berak. Bilik air. Bilik air dia estetik. Pakai buluh. Air panas ada yang penting. Ha, sejuk air panas. Dia nak sejuk. Dia nak panas sikit. Sikit. Okey, ya. Tengok dia punya yang tu. So guys, kita orang dah lepas check in. Alhamdulillah. Ada baju ni. Baju ni korang boleh pakai buat malam-malam. Jom. Kak, luar apa? Overall memang puas hati lah untuk servis dekat Kaosok Boutique Camp ni. Nanti besok kita akan enjoy the view. Kat luar ni korang boleh lepak Ni boleh jatuh ke tak? malam-malam minum kopi. Aku jatuh lah. Pasal ada tempat lepak kat situ. Tapi ni malam kan, jadi tak berapa nampak lah. Tapi besok pagi kita orang belanja korang the view of Kaosok Boutique Camp. Okay, kita nak rehat dulu, nak solat. Jumpa anda besok. Bye bye. Assalamualaikum guys.
pagi morning di Khao Sok, Thailand. Kita orang baru lepas mandi. Nampak ni. Sekarang pukul 8.30 Thailand. So aktiviti hari ni kita nak pergi ke bamboo rafting yang ada dekat Khao Sok ni. Yang tu kira dia punya aktiviti yang ada, salah satu aktiviti yang apa orang panggil wajib lah. Kalau korang datang sini, korang kena try bamboo rafting gitu. So gang, pagi-pagi ni perut lapar, kita breakfast dulu kan Wawa? Ayan dah lapar? Sampai. Okay, Ayan pun dah ke, Ayan nak mandi. Sampai. Dia nak makan Ayan. Makan. Okay geng, so jom ikut kita orang pergi breakfast apa yang ada dekat Khao Sok Boutique Camp ni. Let's go. Daniel pagi-pagi dah bersantai di atas netting jaring-jaring ni sambil minum apa Daniel tu? Air Meiji strawberry sambil enjoy the view. Guys, the view of Khao Sok Boutique Camp. Korang akan nampak Gunung Ganang di sekeliling, sambil tu korang boleh layan atas netting ni. Netting ni selamat guys. Daniel yang berat ni pun boleh tampung. Daniel tak berat, Daniel cuma apa? Heavyweight. Memang lawa guys view dia. Harga pun berpatutan untuk bilik macam kami ambil ni dekat Agoda baru dalam 300 lebih. 300 lebih satu malam. Tapi bilik dia besar, si ada balkoni untuk lepak kan. Lepas tu ada tempat duduk kat sini lagi. Dan bilik dia. Ini the view of Boutique Camp. Pagi-pagi kalau korang bangun kan, korang akan dengar bunyi burung. Lepas tu bunyi ayam. Memang peaceful lah kawasan ni. Memang the best. Tengok guys, gunung dia berkabus. Jalan mau. Kena meniti guys. Jalan sikit. Kita nak pergi dia punya macam cafe lah. Naik tangga. Ada orang penat. Ada orang penat naik tangga. Itu dia. Ini penat ke? Hai. Benda kena kurus dah kan. Macam mana nak ikut Aikim papa? Hey. Cakap apa?
Hello guys, selamat pagi. Hari ni kita breakfast dulu dekat hotel. Lepas tu kita nak pergi bamboo crafting. Dia macam main rakit gitu. Lepas makan tu baru orang tua pick up kita orang kat sini lah. Jadi kita makan dulu, lepas tu baru kita pergi sana. Hello guys. Okay, macam biasa lah guys. Kalau dekat Thailand ni nak cari makanan halal, kat resort ni ada sediakan makanan halal, tapi itulah English breakfast. So korang boleh makan lauk pula, menu English breakfast. Dia ada telur, lepas tu dia ada sausage, itu roti lah dengan sayur lah guys. Itulah standard makanan kalau korang stay dekat boutique camp ni. Dua telur tak nak? Kau bagi? Ada apa magic? Letak. Sana Daniel, menu dah. Sedap. Kita suka makan. Okey. Terus. 4 lah. 1, 2, 3, 4. Banyak lah. Apa nak egg bagi Ayan? Ayan suka egg. Ayan. Okay guys, sekarang kita nak pergi booking bamboo rafting ni. Booking dia dekat kaunter check-in tu lah. Bamboo rafting. What time we go? 11 o'clock kan? 11 o'clock. Okay. Ni price dia guys. Ni aktiviti yang korang boleh buat kat Khao ni. Satu bamboo rafting. Lepas tu ada ATV, training ATV. Lepas tu Thai massage. Lepas tu korang boleh pergi apa ni, Khao half day hiking. Hiking ada. Night safari, jungle night safari. Tubing, dia macam naik dalam. Tubing ni macam menarik. Tubing jelas sekali korang boleh pergi explore full day, satu hari. Okay guys, sekarang kita dah booking untuk bamboo rafting. Kita tunggu pukul 11 nanti dia datang. So dalam masa menunggu dalam setengah jam ni, kita belanja korang view dekat area Khao ni lagi sekali. Jom kita akan pergi ke. Kita turun bawah. Ayam bawa ke? Ayam. Ayam yang bawa. Ni. Tak. Let's go. Ini gambar semua. Nah, tak nampak.
Oh. Gegak-gegak. Suram guys. Dia punya ni. Jalan ni. From Malaysia. Ya, Malaysia. Myanmar. Oh, memang. Yeah. Oh, you Myanmar. You walk here. What here? Yeah. Can speak Thailand lah. Thailand. Can speak. To be Thailand. Oh. Thailand. Myanmar. Dia orang memang. Memang good for travel. Yeah. Ah. Okey. Kita naik untuk pula. Thailand. Kita ada tempat duduk. Ya, ambil beg dulu, Daniel. Jangan lupa. Okey. Jom. Pegang lah. Good. Alright. Saya kena di sini. Thank you. Okay. Woi. Okay guys. Korang akan naik 4-wheel ni pergi ke naik bamboo rafting tu. So sambil tu korang boleh layan angin dekat kawasan. Oh. Dengan cuaca yang redup-redup indah, tak kata dia nak cuaca yang indah. Redup. Tapi kita tahu lagi sama ada trip ni hujan ke tak. Hari ni kat sini hari-hari hujan. Jadi kita nantikan lah. Hujan memang kita mandi lah hujan. Tapi kita dah standby dah untuk mandi hujan. Ha? Ya? Tadi dia bagi tahu hujan guys. So kita orang dah memang get ready untuk hujan. Dah mandi hujan lah. Mari kak. Kak kau. Ada kon. Ada kau. Ni ada gajah tadi. Batu lah, bukan kon. Saya baik ada batu je. Kalau ada gajah, Daniel kena lawan dengan gajah. So rain coming. Oh, tu ah. Lama. Sana dah hujan guys. Tu. Tapi sini kering. Dia hujan lalu je lah. Itu je. Tapi mama punya beg okey tak? Waterproof. Ha? Mama punya beg okey.
guys, kita dah nak dekat sampai. Hujan pun dah berhenti. So dekat sini dia boleh masuk jalan ni. Ada rumah apa tadi? Ha? Mama! Oh. Mama! Ni! Birthday kena Ah. habis. Cantiknya! Cantik! Cantiknya. Hari ni. Cantik! Cantik view ni. Cantik kata. Birthday girl. Esokkan! Oh. Rumah lawa lah. Ni! Ni! Sekali. Basah. Mama, basah. Basah. Hai! Sampai dah. Tak ada memang di pokok. Okay guys, dah sampai. Apa dah baru? Thank you. Ambil beg. Tak. Ya. Dia kena ambil ni. Apa? Nanti tinggal. Nanti nak tutup. Air tak bawa ke? Air ada dalam ni. Siapa nak bawa mama? Tak, beg ni kena seorang pegang ni. Papa dah banyak beg lah. Oh, tak ada pegang apa-apa pun. Jom, di depan. Apa? Oh, kita naik tu lagi. Ya. Kenal. Tengok aku baby dulu. Okay guys, Cantiknya. depan tu bamboo rafting. Tengoklah diorang excited. Excited dah nak mandi. Kali ni diorang dah besar. Diorang lagi merasakan keseronokan tu. Keseronokan main bambu. Tapi drone tak boleh fly lah, nampak gayanya. Hujan. Nanti tengok kalau dah berhenti hujan kita try fly drone. Kawan aku cakap tak, bukan drone. Okay, hati-hati. Apa? Warna Oh, air dia pun dalam lah. ni. Tani. Ni siapa? Air dia dalam. No. Ni. Tuan ni kan? Jom. Tuan lu. Itu air dia macam cetek kan? Sama je. Dia tak ada. Ayun dengan Papa dengan ni. Itu Papa. Oh, mama dengan bawah. Iya, agak dia dekat situ. Ini Papa hati tu. Apa ni tak pakai kena basah. Ha. Pegang inilah gantung tepi. Macam Papa. Macam mana? Tengok warna dia ambil. Biar yang. Ni. Macam ni. Ni pakai. Apa macam ni? Ni. Masuk tangan ni, masuk tangan. Ni ajak. Tapi basuh ya. Mana tu jauh air. Sekejap. Yang mana? Tidak. Sana. Mama. Ambil Mama Dana. So dengan cuaca hujan yang sikit-sikit ni, layan guys. Dana. Hai. Dana enjoy tak? Mana? Dia mana? Dana nanti nak mandi. Wah, dia mana?
Mama. Hi. Ni guys, air makin laju. Air kat sini laju guys. Untuk bamboo rafting ni, sungai, kalau korang untuk pengetahuan korang, sungai dekat Kausok ni dia keliling tau guys. So tengah-tengah tu gunung, and then lepas tu keliling dia sungai. So bamboo rafting ni akan bawa keliling je dekat tengah-tengah gunung tu. So kalau korang tengok, belah sini gunung tu, belah sini jalan. So kat sini gunung dia. So kat area sini lah yang sungai ni pusing je. Satu loop lah macam tu. Kat sini korang tengok dia punya air dah start laju. So start adventure bermula. Oh Daniel, Ayan, dah laju. Yang takut ke? Papa nak. Tak, dekat nak. Oh ni, Ni. selamat guys. Kata. Tengok gunung dia. Oh, ni resort ni boleh mandi. Oh, Mama. Selamat. Ayan. Yang mandi. Yang mandi. Oh tu. Ada tempat boleh mandi. Boleh makan dari restoran. Makan dekat tu. Ya, dia makan dekat. Ni restoran. Siapa yang mau makan? Mana makan? Siapa yang makan? Nice. Ada kereta api lalu, kereta api dekat sungai Kausok. Kereta api dia rare guys. Dia pakai bambu kereta api dia. Banyak sekali. Terasa macam dalam Jurassic Park. Jurassic Park Kausok. Tak tahu kan ada ikan ni. Air dia. Sejuk lah. Air dia sejuk. Ya guys, kita dah sampai dekat checkpoint dia. Di sini diorang akan bawa kita main. Kalau korang ambil package ni, korang akan dapat minum air kopi dekat tengah-tengah hutan Kausok. Yang penting kopi dia homemade guys. Nak tahu macam mana cara dia, cara diorang buat kopi tu. So jom, let's go.
Oh. Wow, ada biawak. Biawak. Ha. Biawak mana takut. Tu. Biawak. Ada biawak. Oh. Biawak tu nak minum kopi juga. Jom. Minum kopi. Oh ya. Mendaki sikit kan. Bambu juga. Oh. You want to eat? Mana? Mana buaya? Ada biawak tu, jinak. Biar aja sih. Tengok kan. Tu kan. Tadi orang mandi sekejap. Tadi orang mandi. Ni apa? Macam mana abang? Perasaan naik bamboo rafting. Oh, sejuk. Kita macam Nampak lain. lagi. Oh. Nak apa? Nampak kuda. Bawa panjat tangga sikit. Dah macam nampak kuda. Mak, kakak. Air. Mana ni? Ayah ni. Tu dia buat. No, ni. Cara pembuatan kopi ya. Yeah. Traditional. Kat sini diorang buat pakai buluh. Coffee and tea and chocolate. Coffee, chocolate and tea. Mana coklat tea? Coklat tea pula. Using bamboo. Coklat. Kalau kat Malaysia buat bambunya pakai untuk lemang. Buat lemang. Kat sini diorang buat kopi. Apa Tapi air? diorang buat traditional. Air ais tak ada. Ais tak ada. Ni air panas je. Hot chocolate. Mana hot coklat? Tengok Daniel. Kat sini diorang buat tu. Buat kopi pakai bambu tau. So, tengok guys. Dia dah masak. Water hot bamboo. Dia put the water lah. Yeah. And cooking. Cook in. Cooking. 10 minutes. 10 minute cooking. Hot chocolate. Tu banyak. Dekat sini kopinya mahal sebab apa tahu? Satu viewnya dekat dalam, lepas tu ada sungai. Yang kedua, sebab ada orang masakkan air untuk kita. Sebab tu lah kopi dia mahal. Dia buat air tradisional. Dalam package dah ada sekali. So kat situ lah berbaloi kalau korang ambil bamboo rafting ni. Ada celuk kaki je. Ada celuk kaki je. Nampak bang? Dia stegel ni. Ada apa-apa bagi hot chocolate lah. Kan? Oh, api dah besar guys. Ini kan buat lemang. Tapi sebenarnya buat kopi. Oh, Ataupun Kopi pakai coklat. buluh. Kita nak minum kopi dengan coklat dengan Nescafe ni. oh lawa lah dia punya cawan kan? Saya tengok. Oh, Nak mandi kat sungai. oh. Itu bambu. Di dalam ni dia dah bersihkan. Baru sikit. Nak sejuk. Original kopi dekat kawasan. Sikit. Ni ni. Bukan original lah. Dia bukan original lah. Dia pakai itu juga ah. Dia original. Dia bukan original. Tapi dia punya orang kata apa?
keunikannya bila korang naik bambu ni. Ni panas. Dia bagi nanti tunggu sejuk cawan ni pun dalam bulu. So bambu rafting minum dalam bambu. Itu dia punya keunikannya. Noma, Kita bagi minum. cak air dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa air dah? Mama balik kan api. Mama kan awak. Kenapa kan? Yang mana? Santai. Guys, tengok. Si Daniel Edwin, dia mandi kat sini. Mama. Saya boleh je Daniel. Wah. Ada orang nak video lah. Video siapa? Video cantik. Siapa nak? Mana kan? Woi. Mama. Ya. Kita rendam-rendam kaki. Ni tekong kita. Tekong kita ni. Sampai. Oh, ni kapten dia. Sorry kap. Kapten dia nak. Ya, saya. Oh, berdiri buat apa ni? Ha? Pasti? Kenapa berdiri? Sebab lama dah duduk. Dan kita dah selesai naik bambu. Tu buat apa pakai? Naik kereta. Naik kereta pun nak pakai itu ke? Ayah pakai. Dia nak bawa balik naik kereta pelampung ya. Ayah buka. Kita dah mana? Ni. Ha. Ayah nak balik pakai ni ke? Pelampung. Papa nak buka? Sekejap. Oh. Okay, thank you. Okay, thank you. Bye. Nama saya bilang. Okay guys, kita dah selesai bamboo rafting. Kita tengah nak all the way balik. Untuk mana pun? Kita yang berbumbung pula. Untuk next, kita orang punya aktiviti. Buat Untuk apa? mandi. Kita mandi pun. Ya dah nah, ya nah. Kita nak pergi pub. Tu, Go guys. smart. Dia dekat kampung guys. Kita mandi kampung. Kita mandi pun dekat kampung. Oh.
Okay guys, dekat sini ada pool juga yang korang boleh mandi. Pool ni buka sampai malam guys. So korang boleh enjoy satu hari mandi pool dengan anak-anak korang. Dia punya size pun besar juga. And then lepas tu pool dia best, yang bestnya lagi, korang tengok. Dia punya view guys. View Gunung Galang lagi sekali. Lepas tu kat sini pun ada tempat korang boleh lepak, healing. Kalau tidak, kalau awan tak banyak, kat sini ada sunset guys. So memang pot ni dia buat untuk enjoy sunset waktu petang. Tapi aku rasa sunset tak nampak kot hari ni sebab awan mendung. So guys, lagi sekali jumping, lompat. 1, 2, ni. Okay, lagi sekali lompat. 1, 2, 3. Okay guys, sekarang pukul 5 Thailand, bukan pukul 6 Malaysia lah. So waktu cuaca sekarang ni hujan. Lepas tu biasalah kalau dah hujan perut mesti lapar kan. Bila dah lapar, kita orang pun pergilah beli makan tadi. Ada satu kedai Muslim dekat je dengan sini. Kedai Muslim tu Tak nampak aurat tadi. kita beli makan nasi putih. Lepas tu kita orang lepak je dekat hotel. Kat bilik bukan hotel. So kita orang lepak kat bilik. Lepas tu kita orang nak makan dulu. Menu dia udang petai dengan telur dadah. Simple je guys. Daging dinding. Dia daging dinding. So simple je guys. Yang penting isi perut dulu. Sekejap lagi malam kita nak mandi lagi. Mandi pun. So aktiviti mandi je lah kat sini. Daripada pagi mandi, tengah hari mandi. Jom guys, kita makan dulu. Sambil menikmati view. View yang mana? View yang ini. Yeah. Sedap kau. Sedap. Ni ada udang, ada telur dadah. Dengan ni. Makan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Tengok crunchy tak crunchy. Bagi orang tu makan. Sini, am. Dah masuk dalam ni. Gaul dengan udang. Mau muda papa je. Bawa belum habis nasi.
Assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ni hari yang kelima kami berada di Thailand. Pada pukul 6.30 pagi ni korang boleh enjoy suasana pagi di Khao Sok ni. Memang sangat tenang sambil korang buat air. Pagi-pagi ni buat air panas dengan cuaca sejuk kat sini memang terbaik guys. Bismillah. Panas. Air baru masak. So pagi-pagi kat sini memang kelainan dia, korang boleh lepak dengar bunyi-bunyi burung kan. Lepas tu bunyi ayam. Bunyi apa orang panggil? Environmental yang kat sini. Bunyi nature. Orang kata bunyi nature kan. Macam ni lah bunyi nature zaman dulu-dulu. Tok nenek kita waktu tu TV tak ada apa semua. Suasananya macam ni lah. Pagi-pagi sejuk, berkabus. Lepas tu bunyi ada kumbang datang kumbang datang makan bunga, makan dia punya tu. Siap ada lizard apa ni? Cicak. Mengkarung. So macam inilah keadaan pagi dia guys. Kalau korang datang dekat Khao Sok Boutique Camp ni. So gang, jom kita kejut anak-anak pula. Ada orang sedap tidur kan. Kita kejut dia orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan Andre. Bangun. Subuh. Assalamualaikum. Dani Ryan. Ryan P ke? Mana? Mandi pool. Pagi-pagi mandi pool. Nara Safrina. Dani Ryan. Keram. Ayan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bangun Noah. Subuh dulu. Misam. Nanti dah besar je ni cakap anak papa. Kita kena cocok. Cocok. Tu. Oh, Tak, dia lebih cocok. Sikat rambut. Jambul. Macam capik kai lah benda ni. Hello. Okay guys, sekarang kita nak check out dah dekat Khao Sok ni. So overall dekat Khao Sok ni memang best. Korang yang suka nature memang korang wajib datang sini. Dia tak jauh pun guys. Lebih kurang dalam 4 jam je daripada Hat Yai. Okay, next destination kita akan pergi ke Phuket. Tapi sebelum tu kita akan tengok gajah dulu. Kalau sempat kita akan tengok gajah dulu. Untuk bergambar apa semua, bagi makan kat gajah. Kat sini ada banyak gajah punya tempat. So jom ikut kita orang. Nak check out pun naik bagi lagi. Buat barang banyak. So peringatan bagi ni free of charge ya guys. Siap ada dia punya tukang bawa sekali. Tukang bawa ni daripada Myanmar. You are from Myanmar right? Myanmar. Dia kerja dekat sini, Thailand. Tapi dia boleh cakap Thailand.
Emma, what place am I? Yangon. The country. Myanmar from here. Jauh. Kita jauh guys. Ajen dengan phone je Ajen. Hello guys. Okay, sekarang kita berada di Khao Sok Viewpoint. Okay, kat mana korang boleh dapat? Korang boleh search je Khao Sok Viewpoint ni. So nanti dia akan bawa satu tempat ni. Tempat ni yang best dia. Korang boleh lepak santai. Tapi sekarang waktu hujan. Korang boleh parking korang punya meja. Dia ada tempat parking macam ni kan. So korang boleh park korang punya meja kat sini, letak kursi sambil enjoy view ni. Tapi hujan lah guys. Tapi kat situ nampak Gunung Ganang lah. Gunung Ganang kat Khao Sok ni. Jadi view sekarang tak berapa nampak. Tapi kalau tak hujan memang cantik tempat ni guys. Jadi kita nak pergi dekat Gajah pun tak boleh sebab hujan. Jadi kita skip lah tempat Gajah tu, kita terpaksa skip. Tapi kita orang lepak sini lah. Kita orang beli makan tadi. Lepas tu kita orang lepak sini makan. Tapi hujan, budak-budak semua duduk dalam kereta dulu. Kan, duduk dalam kereta je lah. Dia nak gimana? Kalau tidak boleh parking ni, kita nak bawa kursi lah. Kita nak lepak sini. Tapi hujan guys. So duduk dalam kereta je lah. Okay, untuk next, lepas ni kita akan gerak pergi ke Phuket. So jom ikut kita orang.